Bila disebut pasal mati, terus rasa insafi diri. Ingat Allah, ingat Nabi, tapi maksiat tak dihindari. Ingat hidup masih lama, riak sombong buat dosa. Mati bila-bila saja, tak sempat taubat, neraka tempatnya. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan keluarga, agar dapat kami ke syurga dan jauh dari azab neraka. Bila terjebak di dalam dosa, terus bertaubat pada Yang Esa. Jangan takut buat pahala, itu amalan menuju syurga. Apabila kita takut mati, maknanya takut pada Ilahi. Buat pahala, jangan lari, syurga neraka tentuan Ilahi. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan keluarga, agar dapat kami ke syurga dan jauh dari azab neraka. Manusia juga insan biasa, tak lepas dari salah dosa. Apakah salah buat pahala? Kerana pahala itu percuma. Apabila takut pada Allah, janganlah kita buat maksiat. Kerana takut ditimpa musibah, lagilah takut apabila tersesat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan keluarga, agar dapat kami ke syurga dan jauh dari azab neraka. Orang muda zaman kini tidak takut pada mati, takut hilang harta dan bini, bukan muhrim keluar sana sini. Tidak takut pada dosa, kerana katanya boleh bertaubat. Jangan sampai akal terlupa, pintu ditutup hingga kiamat. Allah sungguh mengasihi
sabda baginda Nabi, dijelaskan bahawa sakitnya mati bila tiba di alam barzah. Panasnya teramatlah parah, takut dihukum ditimpa musibah kerana ku hamba yang bersalah. Wahai Tuhanku, ampunkan daku, ku tak ingin ke neraka-Mu. Walau sedikit amalanku, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan keluarga, agar dapat kami ke syurga dan jauh dari azab neraka. Allahumma inna na'udzubika minal azabi jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi